Penyanyi terkenal Sheila Amzah baru-baru ini berkongsi sesuatu yang sangat jujur tentang hidupnya. Bukan tentang lagu baharu, bukan tentang pentas besar, tapi tentang kewangan dan perubahan diri. Menerusi perkongsian di Threads, Sheila yang kini berusia 36 tahun meluahkan hasrat untuk menjalani gaya hidup yang lebih sederhana. Katanya, dia betul-betul mahu bebas daripada segala hutang. Fokus utamanya sekarang adalah untuk menghabiskan bayaran komitmen rumah dan kereta secepat mungkin. Bagi Sheila, kebebasan sebenar bukan sekadar populariti atau kejayaan, tetapi rasa tenang apabila tiada lagi beban keuangan yang menghantui fikiran. Selepas selesai urusan hutang, dia merancang untuk mengemas semula kehidupannya, termasuk menyisihkan barangan yang sudah lama tidak digunakan. Dia pernah amalkan satu prinsip mudah. Kalau sesuatu barang itu tidak disentuh dalam tempoh 2 hingga 3 bulan, maknanya memang tidak diperlukan lagi. Jadi lebih baik dilepaskan sahaja daripada terus memenuhi ruang. Dalam masa yang sama, Sheila mengakui sebelum ini dia banyak membuat langganan dan pembelian tanpa perancangan jelas. Bila difikirkan semula, ada rasa membazir. Katanya lagi, dulu dia tidak pernah benar-benar mengurus dan memegang duit sendiri. Apabila sudah ada kebebasan keuangan, dia jadi agak impulsif dalam berbelanja. Namun yang menariknya, dia tidak bangga dengan sikap itu. Sebaliknya, dia sedar dan berani mengaku. Bagi Sheila, kesedaran itu adalah langkah pertama untuk berubah. Dia sanggup ambil langkah besar demi menjadi versi diri yang lebih baik dan lebih bertanggungjawab. Perkongsian seperti ini sebenarnya dekat dengan ramai orang. Soal hutang, perbelanjaan berlebihan, pembaziran kecil yang lama-lama jadi besar, semua itu realiti kehidupan. Pada pandangan anda, berapa ramai antara kita yang sebenarnya sedang cuba untuk keluar daripada beban keuangan tetapi sukar mengubah tabiat lama? Kongsikan pengalaman atau azam anda di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.